Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sakinah binti Roslan, nombor matrik P157487 dari kumpulan 5 set 4 akan membentangkan rancangan pengajaran harian modul inovasi bagi subjek kaedah mengajar. Ahli kumpulan 5 terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Norliana, Khairul Kushaira dan Siti Khadijah. Bagi rancangan pengajaran harian yang pertama, saya memilih mata pelajaran sains hari Isnin bersamaan 24 hari bulan 2 2025 melibatkan pelajar tingkatan 2 Mawar seramai 36 orang, masa 9.05 minit pagi hingga 10.25 minit pagi. Tema bagi RPH ini ialah tema 1 iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup di bawah tajuk nutrisi. Seterusnya, kemahiran fokus ialah untuk mengumpul dan mengelaskan, menganalisis dan kemahiran berfikir aras tinggi. Standard kandungan bagi topik nutrisi ialah 3.1 kelas makanan, manakala standard pembelajaran ialah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Objektif bagi pembelajaran ini ialah untuk menyatakan kelas makanan, menjelaskan kelas makanan dan menghuraikan fungsi setiap kelas makanan serta sumbernya. Seterusnya, kriteria kejayaan bagi topik ini ialah yang pertama, murid dapat menyenaraikan 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Yang kedua, murid dapat menjelaskan setiap kelas makanan tersebut. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan fungsi setiap kelas makanan. Dan yang terakhir, murid dapat menyatakan sumber bagi setiap kelas makanan. Bagi pengisian kurikulum pula, murid dapat menerapkan nilai murni iaitu bekerjasama, sistematik, yakin dan beretika. Seterusnya ialah kemahiran berfikir iaitu mengumpul dan mengelaskan serta menganalisis. Bagi aspek elemen merentas kurikulum iaitu EMK, murid dapat memantapkan diri dari segi bahasa, nilai murni serta aplikasi sains dan teknologi. Strategi pengajaran dan pembelajaran pula ialah secara inquiry dan kontekstual. Bagi pengetahuan sedia ada murid telah mempelajari keperluan kalori dan nutrien serta kelas makanan yang diperlukan oleh wanita hamil dalam mata pelajaran sains tingkatan 1. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kertas mahjong, pen marker, plastisin, buku teks, laptop dan LCD projector serta slide presentation. Bagi langkah set induksi, saya telah meminta murid untuk menulis makanan kegemaran masing-masing pada peta bulatan yang telah disediakan pada papan putih. Seterusnya, saya telah menghubung kait senarai makanan yang ditulis oleh murid pada peta bulatan dengan topik pembelajaran pada hari tersebut. Pada langkah 1, sebelum memulakan aktiviti secara berkumpulan, saya telah menerangkan secara ringkas bahawa terdapat 7 kelas makanan yang mempunyai fungsi dan sumber yang berbeza. Untuk meneruskan aktiviti, saya telah membahagikan murid kepada 7 kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan pembentangan seperti kertas mahjong, pen marker berlainan warna dan plastisin. Setiap kumpulan dikehendaki membuat cabutan pada kad cabutan yang telah disediakan untuk memilih kelas makanan yang perlu mereka kaji. Mereka dibenarkan untuk merujuk buku teks untuk mengumpul maklumat. Pada langkah 2, saya telah meminta wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil kerja mereka. Markah diberi pada setiap kumpulan berdasarkan aspek kerjasama, kreativiti dan isi kandungan. Setelah selesai murid membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing, saya membuat sedikit rumusan tentang kelas makanan, fungsi dan sumber dengan memaparkan slide. Langkah 3 merupakan aktiviti pengukuhan individu di mana saya telah memaparkan soalan kuis pada skrin projektor yang telah dijana menggunakan aplikasi Quizizz. Jumlah soalan ialah sebanyak 15 soalan berkaitan topik nutrisi iaitu kelas makanan, fungsi dan sumber. Semua murid menjawab soalan secara spontan dan aplikasi Quizizz akan memaparkan jawapan yang betul setelah murid menjawab. Oleh itu, saya dapat menilai tahap kefahaman murid daripada jawapan yang diberikan.
Akhir sekali, sebelum kelas ditamatkan, saya membuka ruang kepada murid untuk membuat sebarang pertanyaan. Saya juga memberi soalan latihan berbentuk 4 soalan struktur dan 1 soalan kebat sebagai kerja rumah dengan cara menghantar link Google Form di Telegram kelas. Jawapan murid disemak dari semasa ke semasa dan diberi markah. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan untuk RPH kedua. Terima kasih Nur Sakinah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga hari ini dalam keadaan sihat dan baik. Saya Siti Khadijah binti Abdul Ghani, P155979. Saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH 2 bagi mata pelajaran Sains tingkatan 2 bertajuk Kepentingan Gizi Seimbang. RPH ini dirancang untuk kelas 2 amanah pada hari Khamis 10 April 2025 seramai 36 orang murid selama 1 jam bermula dari 10 pagi hingga 11 pagi. Tema bagi RPH ini ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup di bawah tajuk nutrisi. Seterusnya, fokus pembelajaran adalah untuk memahami dan menilai kepentingan gizi seimbang kepada kesihatan selari dengan standard pembelajaran 3.2 iaitu menjelaskan kepentingan pengambilan makanan seimbang terhadap kesihatan. Manakala objektif pembelajaran yang ingin dicapai adalah 2 perkara utama. Pertama, murid dapat menyenaraikan komponen-komponen dalam gizi seimbang, dan yang kedua, murid dapat menghuraikan dengan tepat kepentingan gizi seimbang terhadap kesihatan. Kriteria kejayaan adalah murid dapat menerangkan fungsi setiap komponen gizi seimbang dan menghuraikan kepentingan pengambilan gizi yang betul secara menyeluruh. Bagi penyelesaian kurikulum terdapat 3 perkara iaitu nilai murni, teknologi dan inovasi serta kebat. Bagi nilai murni yang diterapkan ialah menggalakkan pengamalan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang demi kesihatan diri dan keluarga. Ini selari dengan aspirasi pendidikan kesihatan dalam kalangan remaja. Bagi teknologi dan inovasi serta kebat pula, saya mengintegrasikan teknologi seperti YouTube untuk tontonan video berkaitan serta GameKit iaitu aplikasi kuis interaktif untuk merangsang penglibatan aktif murid. Kebat diterapkan melalui perbincangan kumpulan dan membuat keputusan tentang pemilihan makanan sihat. Bagi memulakan aktiviti kelas, langkah 1, saya menggunakan tayangan video melalui YouTube dan penerangan melalui slide. Semasa tayangan tersebut dijalankan, saya memain peranan berinteraksi bersama murid untuk memberi gambaran secara terperinci akibat pemakanan tidak seimbang di dalam kehidupan seharian. Seterusnya, langkah 2, saya meminta murid membuat perbincangan dan pembentangan kumpulan berkaitan mengklasifikasikan jenis makanan mengikut kategori nutrien dalam kepentingan gizi seimbang menggunakan kertas mahjong. Setiap kumpulan menggunakan kreativiti masing-masing. Setelah selesai tugasan, saya meminta setiap kumpulan untuk membentangkan pemahaman mereka berkaitan tajuk tersebut. Langkah 3 pula, saya menggunakan aktiviti kuis menggunakan aplikasi GameKit untuk menguji kefahaman pelajar secara interaktif. Saya meminta semua pelajar mengakses QR Code dan meletakkan nickname untuk masuk ke aplikasi ini. Terdapat 16 soalan, setiap soalan dijawab secara serentak bagi menentukan pelajar yang mendapat skor tertinggi. Setelah soalan tamat, saya memeriksa skor tersebut dan memilih pemenang bagi kuis ini. Tak lupa juga saya turut memberikan pujian kepada semua pelajar atas usaha yang ditunjukkan. Akhir sekali, aktiviti penutup melibatkan murid menjawab Google Form sebagai refleksi bagi menilai tahap kefahaman dan keberkesanan PDP yang dijalankan. Dalam aktiviti ini juga, saya menggunakan beberapa bahan bantu mengajar seperti projektor dan internet, laptop, aplikasi GameKit, sumber daripada YouTube, kertas mahjong dan juga saya sediakan juga slide dari PowerPoint. Kesimpulannya, RPH ini dibina untuk meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya amalan pemakanan seimbang dan bagaimana ia menyumbang kepada kehidupan yang sihat dan produktif. Penggunaan teknologi dan kebat bertujuan memastikan PDP lebih menarik, bermakna dan efisien. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Kusyairah binti Muhammad, nombor matriks P155270. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu bagi kursus CGJE 5014 Kaedah Mengajar yang bertajuk Rancangan Pengajaran Harian bagi mata pelajaran Sains tingkatan 2 Bab 3 Nutrisi.
RPH ini saya sediakan untuk kelas tingkatan 2 Anggerik yang mempunyai 36 orang murid dan dijalankan pada hari Khamis 27 Februari 2025 bermula pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Tema bagi pengajaran ini ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, manakala tajuk yang difokuskan ialah nutrisi dengan kemahiran utama yang ditekankan ialah kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran berkomunikasi serta kemahiran membanding dan membezakan. Standard kandungan yang digunakan ialah 3.3 iaitu sistem pencernaan manusia dengan standard pembelajaran 3.3.1 yang menekankan penghuraian dan komunikasi mengenai pencernaan. Objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam pengajaran ini ialah: pertama, pelajar dapat mengenal pasti dan melabelkan organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Kedua, pelajar dapat menghuraikan proses pencernaan makanan secara fizikal dan kimia dalam sistem pencernaan manusia. Bagi memastikan objektif ini tercapai, kriteria kejayaan telah ditetapkan iaitu pelajar dapat melabelkan dan menerangkan sekurang-kurangnya 5 organ utama dengan betul serta menghuraikan 2 jenis proses dan memberikan contoh enzim yang terlibat. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan ialah LCD projector, komputer riba, aplikasi Kahoot untuk kuis interaktif serta Canva untuk pembentangan pelajar. Dari segi pengisian kurikulum, nilai murni yang diterapkan termasuk kerjasama, bertanggungjawab dan menghargai kesihatan. Kemahiran berfikir yang digalakkan ialah menganalisis, membuat inference, membanding dan membezakan serta mengaplikasi. Selain itu, pelajar turut didedahkan dengan kemahiran belajar cara belajar seperti pembelajaran kooperatif dan pengumpulan maklumat. IMK yang telah diterapkan termasuk kesihatan dan kesejahteraan, nilai murni serta kelestarian alam sekitar. Pelajar telah mempunyai pengetahuan asas mengenai struktur tubuh badan dan fungsi organ. Bagi pendekatan kebat dan IT, saya telah merancang pembentangan menggunakan Canva serta kuis berbentuk aplikasi melalui Kahoot. Pengajaran dimulakan dengan set induksi selama 5 minit, di mana guru menayangkan video pendek mengenai proses pencernaan manusia dan mengemukakan beberapa soalan kepada pelajar seperti maksud sistem pencernaan manusia, proses makanan serta perbezaan pencernaan fizikal dan kimia. Langkah kedua, melibatkan aktiviti dan pembentangan kumpulan selama 20 minit. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diberikan topik tertentu seperti mulut dan esophagus, perut, usus kecil, hati, pankreas dan usus besar. Setiap kumpulan perlu membina slide Canva dan menerangkan proses pencernaan serta enzim yang terlibat. Kemudian membentangkan hasil kerja mereka selama 3 minit. Langkah ketiga ialah aktiviti individu selama 10 minit. Pelajar akan menjawab kuis digest adventure melalui aplikasi Kahoot. Soalan melibatkan organ pencernaan, fungsi enzim dan penghasilan empedu. Jawapan akan ditunjukkan serta-merta selepas setiap soalan dan guru akan menerangkan jawapan sekiranya terdapat kesalahan. Bagi penutup, selama 10 minit, guru menguji ingatan pelajar melalui kuis benar atau palsu menggunakan Kahoot serta memberikan pautan Google Form kepada pelajar untuk mengisi maklum balas tentang apa yang mereka faham pada hari tersebut. Guru akan menilai pencapaian objektif dan akan memberi perhatian lanjut kepada pelajar yang kurang memahami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kusyairah. Assalamualaikum Ustaz Fazri. Saya Noliana binti Zainuddin. Nombor matrik P155509 akan membentangkan mengenai rancangan pengajaran harian RPH 4 bagi mata pelajaran sains tingkatan 2 bagi tajuk proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtijaan. RPH ini dirancang untuk mata pelajaran sains pada hari Isnin 7 hari bulan 4 2025 bagi tingkatan 2 Baiduri. Bilangan pelajar terdiri daripada 36 orang. Masa ialah 9 pagi hingga 10 pagi. Tema ialah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Tajuk ialah nutrisi. Kemahiran berfokus ialah kemahiran berfikir dan kemahiran proses sains. Bagi standard kandungan pula, proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtijaan. Proses pembelajaran ialah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtijaan. Objektifnya ialah untuk menerangkan proses pengangkutan hasil pencernaan melalui darah dan menggambarkan proses penyahtijaan dalam pencernaan manusia. Bagi kriteria kejayaan,
Pelajar dapat menjelaskan secara lisan atau bertulis mengenai proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan hasil pencernaan dan penyahtijaan dengan jelas dan tepat. Pelajar juga dapat menunjukkan pemahaman mereka melalui carta alil yang lengkap dan betul. Pelajar dapat menyatakan dengan tepat organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan dan penyahtijaan. Pelajar juga dapat mengkaitkan pengetahuan tentang sistem pencernaan dengan amalan pemakanan yang sihat. Bagi perisian kurikulum pula, untuk nilai murni ialah kesedaran menjaga kesihatan diri dan bertanggungjawab. Kemahiran berfikir ialah untuk menganalisis dan menilai. Kemahiran personal ialah untuk kemahiran menguruskan diri dan kemahiran berkomunikasi. Kemahiran pelajar cara belajar itu BCB iaitu kemahiran mencatat, kemahiran mengenal pasti idea utama. Serta untuk elemen berantas kurikulum EMK, Pendidikan Kesihatan Teknologi Maklumat dan Inovasi. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah LCD projector, komputer riba, kertas mahjong, pen marker, gam, internet dan aplikasi Bluecade, WordWall dan Padlet. Untuk pengetahuan sedia ada murid mengetahui bahawa pencernaan adalah proses memecahkan makanan menjadi bentuk yang diserap oleh tubuh. Murid sudah memahami penyahtijaan adalah proses mengeluarkan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti sisa makanan yang tidak dicerna melalui usus besar dan akhirnya keluar dari tubuh sebagai najis. Bagi permulaan pembelajaran dalam kelas iaitu seinduksi, guru menggunakan slide gambar Raja Venus dan dinding usus kecil dan saluran penyahtijaan untuk menerangkan proses penyerapan, pengangkutan dan penyahtijaan. Guru menghubungkan topik dengan kehidupan harian pelajar. Guru membuka sesi dengan bertanya soalan kepada pelajar, di manakah bahagian yang berfungsi selepas kita makan, bagaimana tubuh kita mengurus makanan yang telah dicerna. Seterusnya langkah 1, selama 6 minit masa yang digunakan, guru mengakhirkan pelajar kepada 7 kumpulan di mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 hingga 6 orang pelajar. Setiap kumpulan akan menerima gambaran sebahagian daripada sistem pencernaan manusia dan virus, pen marker, kertas mahjong dan gam. Guru meminta pelajar untuk menampak gambar tersebut pada kertas mahjong dengan berpandukan buku teks sains tingkatan 2, muka surat 74 hingga 77. Pelajar dikehendaki mencari maklumat mengenai fungsi setiap bahagian serta proses-proses yang terlibat dalam pencernaan. Guru meminta beberapa kumpulan membentangkan hasil kerja. Seterusnya, guru merumuskan isi pelajaran dan memberi pujian kepada pelajar. Seterusnya, langkah kedua, guru menyediakan permainan Bluecade yang merakumi soalan berkaitan sistem penghadaman dan penyerapan. Guru memberikan kod untuk mengakses di skrin LCD dan pelajar menggunakan komputer riba yang disediakan di dalam makmal komputer. Murid main Bluecade secara individu dan menjawab soalan topik yang dipelajari. Pelajar diberikan 10 minit untuk menjawab soalan. Jika jawapan salah, Bluecade akan menunjukkan jawapan yang betul untuk membantu pelajar ingat dan fahami topik yang dipelajari. Di akhir Bluecade, tahap pencapaian pelajar dipaparkan. Guru boleh kenal pasti tahap kefahaman dan beri tumpuan lebih kepada pelajar yang skor rendah. Seterusnya ialah langkah 3, masa yang diambil ialah 10 minit. Guru menyediakan game show quiz secara atas talian melalui aplikasi WordWall. Sebanyak 10 soalan berkaitan proses pengangkutan hasil dan pencernaan dan penyahtijaan. Murid main wall secara berkumpulan dan menjawab topik yang dipelajari secara perbincangan sesama ahli kumpulan. Setelah selesai jawab, akan dipaparkan skor yang boleh guru lihat. Guru dapat melihat tahap kefahaman pelajar mengenai pembelajaran tersebut. Di akhir pembelajaran, untuk memastikan pelajar memahami pembelajaran tersebut, guru memberikan pautan Padlet dan arahkan pelajar untuk siapkan info seperti nota ringkas, jawapan dari soalan yang diberi oleh guru, gambar wajah atau video berkaitan tajuk yang dipelajari. Guru memberikan link Padlet melalui WhatsApp grup kelas dan murid dikehendaki menjawab soalan Padlet secara individu di bahagian komen dan jawapan tersebut juga boleh dilihat oleh rakan sekelas yang lain. Murid boleh mendapat ilmu antara satu sama lain dan dapat membantu pengetahuan mengenai tajuk ini. Sekian dari kami, pembentangan dari kumpulan 5 untuk tugasan 3. Sekian, terima kasih.